ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا مسلمين به ورفاهم به بدارين آمين. قال باب ما يقول إذا نظر في المرآة. قال روينا في كتاب ابن سني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي وحسن خلقي. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik jadian. Kepala kita di atas, kaki kita di bawah, terdapat haiwan, kepala badan itu sama saja, kaki di atas, tapi kepala badan dia sama saja, ada juga yang kepala di atas. Dua, kita nak tahu setiap makhluk yang kepala di atas daripada badan dia, mungkin dia ada pemikiran sekali. Kalau tengok monyet chimpanzee pun sekali pun dia ada otak, dia manusia juga. Sebenarnya kepala di atas, pada bawah masih baik, walaupun jalan kita manusia. Kalau kita suka jalan tu mangkok, antara kita jalan mangkok, mesok. Di haiwan tak ada masalah itu, kalau memang itu bila sehat tu tak sehat tu dia tetap mangkok, dia bergaya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang mengajar kita, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana keelokkan kejadian aku, fahassin khuluqi, maka elokkanlah akhlak aku. Itu. Jadi elok yang Allah SWT beri kita jadikan macam ini, aku taklah kita banyak syukur yang mana kita ini jadikan manusia yang elok betul. Sehinggakan Nabi SAW dia menyatakan bahawa bila kita kahwin dengan manusia yang mana kita suka dia, maka itu juga merupakan jadinya itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila kita panas dengan tengok elok muka aku, baru jatuh kan tengok elok muka aku, dan akhlak kita pun tak ada yang kita orang kan elok, yang orang elok, kalau panas kita dengan setiap muka elok ni, ya Allah hasan tak khalqi, ahsin khulqi, Allah kalau elok kan kejadian aku, elok kan akhlak aku. Kenapa? Ada orang kejadian itu elok, tetapi akhlak dia tak elok. Ada orang kejadian dia tak elok, akhlak dia elok. Ada juga orang kejadian dia tak elok, orangnya itu tak elok. Ada orang elok kejadian, elok pandai dia, akhlak dia, elok agama dia, bagus tu, syukur dia. Ada orang elok kejadian dia semua, tak elok pandai juga. Ada orang tak elok muka dia, elok pandai. Ada orang tak elok muka, tak elok pandai, ada juga.
Jadi, ketika kita itu tengok, ya Allah, ini, itu kita pergi, maksudnya, kalau dia kecil, nak tahu kecil, saya kalau itu lagi lah. Memang ayat itu, maksud itu jangan cakap, kau kecil bukan main nakal. Tak dapat aiskrim, berenang ada tanah. Kau nak sikap, berenang ada tanah. Tengok. Nakal begitu orang itu nakal. Kalau bukan bagi